Argentina ada Messi, Perancis ada Mbappe. Tapi dua-dua ni ada persamaan yang nyata, iaitu mereka dua-dua kalah dengan juara dunia yang terbaru, iaitu Sepanyol. Final World Cup 2026 kita boleh nampak Spain kuasai bola sebanyak 65%. Ditambah pula mereka buat 20 percubaan dan daripada 20 tu 11 percubaan mereka on target. Compare dengan Argentina, Argentina set rekod final paling buruk, iaitu mereka tak ada langsung shot on target. Kosong, telur ayam. Mereka ada Messi tapi Messi tak dapat bola. Dan sebelum tu pula Spanyol dah kalahkan Perancis yang skuad dia penuh dengan superstar. Spanyol bukan tak ada superstar, mereka ada future star macam Yamal dan juga midfielder mereka iaitu Rodri. Tapi yang betul-betul bersinar dalam tim Spanyol ni sebenarnya sistem mereka. Dalam sistem mereka tu, siapa-siapa yang tak perform, orang lain boleh main ganti dengan senang tanpa mengkucak-kacirkan tim Spanyol. Masing-masing tahu posisi, tugas dan juga siapa yang mereka kena cover. Dan benda ni kita buktikan kalau dalam bisnes, macam selalu aku bagi tahu, kita ada salesman power closing, tetapi bila ada sistem yang power, closing dia tu boleh jadi secara konsisten, tak perlu mengharapkan seorang. So dalam game Final World Cup menunjukkan bahawa superstar boleh selamatkan perlawanan, tapi kalau hang nak jadi juara dunia, tak kisahlah bola ataupun bisnes, hang perlukan sistem. Bina sistem yang boleh menang walaupun pemain star hang tengah cuti. That's how good system can produce to your business.